Ramai orang ingat gout ni sebab makan daging banyak, tapi sebenarnya bukan itu punca dia. Punca sebenarnya dia ada kristal asid urik yang dah beku dalam sendi. Bayangkan dalam sendi korang tu ada pasir halus tajam. Setiap kali bergerak dia bergesel. Itu yang akan buat kaki bengkak, sendi merah menyala, rasa mencucuk-cucuk sampai nak pijak lantai pun sangat-sangat sakit. Ubat biasa dia cuma legakan sakit, tapi kristal asid urik tu tak akan hilang pun. Sebab tu gout asyik datang balik. Tapi sekarang ramai dah cuba mula dengan kapsul tapak baru, herba semula jadi dari kulit kayu retak. Ia bantu pecahkan kristal asid urik dalam sendi, turunkan asid urik dalam darah dan kurangkan bengkak. Sendi pun akan jadi lebih ringan. Boleh rukuk, solat, naik tangga tanpa rasa sakit. Cara makan pun sangat-sangat senang. Ambil saja 2 biji pagi, 2 biji malam selepas makan. Dalam 2 minggu ramai dah rasa perubahan besar. Sekarang ni HQ tengah jalankan harga promosi 60% diskaun. Siapa yang nak dapatkan boleh terus tekan di link di bawah. Jangan tunggu sampai gout makin parah. Hanya klik saja di link di bawah dan rasai sendiri macam mana tapak baru bantu pecahkan kristal asid urik dari akar punca masalah.